ambil antara berada di Santos tandukan. Dion Kuhn kena Lucas Jalil. Satu lonjakan yang baik daripada Nguyen Chen Lim, dan kita boleh nampak ini satu. Hello guys, berjumpa lagi dengan saya Safi Salih dalam channel Sports Tarik. Kejap, saya nak tarik dulu saya punya channel ni. Okay, episod kali ini sangat-sangat special, seperti buih dalam Sports Tarik punya mark ni. Okay, untuk episod kali ini saya akan bercerita, akan borak dengan korang mengenai satu perlawanan yang dinanti-nantikan seluruh Asia Tenggara. Sebab kekecohan yang berlaku adalah selepas perlawanan ini tempoh hari. Okey, Malaysia menentang pasukan Vietnam. Okey, episod kali ini saya akan borak dengan korang pasal Malaysia akan menentang pasukan Vietnam di Stadium Tien Chung. Kita main away pada kali ini. Okey, pertarungan dan persaingan ini dah tentu-tentunya dinanti-nantikan oleh semua peminat-peminat bola sepak Malaysia selepas kejadian 7 pemain tempoh hari. So, sebelum ini saya pernah bermain dengan Vietnam pada tahun 2014. Memang sangat-sangat sukar pasukan Vietnam ni. Mereka adalah kuasa besar juga dalam bola sepak selain Thailand. Selepas kita menang 4-0 tempoh hari di Stadium Bukit Jalil, banyak berita, banyak kejadian kontroversi yang berlaku dalam bola sepak kita, sampai ke FIFA, sampai ke CAS, semua terjadi. Perlawanan ini sangat-sangat ditunggu oleh peminat bola sepak Vietnam terutamanya. Okey, untuk kali ini kita nak kongsikan antara pemain-pemain yang menjadi tonggak utama untuk pasukan masing-masing. Saya mulakan dengan pasukan Harimau Malaya dulu. Saya nak bagi 3 nama player to watch. Disebabkan Arif Aiman masih lagi belum dapat comeback daripada kecederaan, saya pilih nombor 1 adalah Faizal Halim. Kenapa Faizal Halim? Prestasi dia sekarang sangat-sangat memberangsangkan, sangat-sangat baik semenjak Coach Kim Panggun masuk dalam pasukan Selangor. Nampak keserasian, nampak kelincahan dia di atas padang, dan saya harapkan performan ini dapat membantu pasukan Harimau Malaya menentang pasukan Vietnam nanti. Dan tak lupa juga, Faizal Halim telah menjadikan 3 gol dalam kelayakan Piala Asia ni pada tahun lepas. So, Faizal Halim, saya harapkan awak dapat skor untuk pasukan Harimau Malaya menentang pasukan Vietnam nanti. Okey, untuk pemain yang kedua, saya rasa menjadi tonggak utama untuk pasukan Harimau Malaya sebelum ini pun, dia adalah Dion Coles. Sebab saya pun suka dengan ketenangan Dion Coles ni. Apabila dia bermain, dia boleh bermain di defensif, dia boleh bermain di midfield, dia boleh bermain di sayap. So, gaya permainan dia sangat tenang dan pengalaman dia sangat membantu dia untuk pasukan Harimau Malaya. Dan saya rasa peranan Dion Coles dalam pasukan Harimau Malaya sangat-sangatlah besar. So, saya harapkan performance Dion Coles akan terus membantu pasukan Harimau Malaya untuk menentang pasukan Vietnam nanti. Okey, untuk pemain yang terakhir ini yang menjadi sandaran atau menjadi tonggak untuk pasukan Harimau Malaya bagi saya adalah Shihan Azmi. Okey, Shihan Azmi ni pun saya suka sebab dia mempunyai sizing yang sangat besar juga, boleh tahan besar sebagai seorang penjaga gol, dan dia banyak juga menyelamatkan pasukan negara kita daripada dibolosi. Dan dengan keyakinan itu, dia bermain dengan pasukan JDT, dan itu membuatkan saya rasa Shihan Azmi mesti ada dalam kesebelasan utama untuk pasukan Harimau Malaya kita. So, walaupun dia ada saingan dengan pemain-pemain lain, saya masih mengharapkan Shihan Azmi akan terus kesebelasan utama untuk pasukan Harimau Malaya kita. Kalau korang nak jersey atau t-shirt yang saya telah sign ni, korang boleh check info dekat sini dan korang boleh komen dekat video ni. Alright, good luck guys. Cepat dapatkan sekarang. Okey, sekarang ni saya nak share kepada korang ada 3 orang pemain yang menjadi sandaran untuk pasukan Vietnam. Sebab saya rasa pemain Vietnam ni walaupun dia bukan besar-besar, dia kecil-kecil je, tapi dia boleh membuat dan merubah perlawanan itu dengan secara drastik. Pemain pertama yang saya rasa akan membantu pasukan Vietnam secara total adalah Nguyen Huang Hai.
Dia adalah bintang yang paling terkenal dalam bola sepak untuk pasukan Vietnam. Dia memang famous, dia pernah bermain di luar juga. Dan saya rasa dengan kelincahan kaki kiri dia, dia boleh menjaringkan dari luar kotak penalti. Itu yang membuatkan dia pemain yang perlu diawasi oleh pasukan Harimau Malaya kita ketika menentang pasukan Vietnam nanti. Okey, untuk pemain kedua pula, dia ni seorang pemain penyerang utama untuk pasukan Vietnam. Nama dia adalah Nguyen Tien Linh. So, dia memang seorang yang kuat dalam kotak penalti, tapi jangan bagi dia space untuk turn atau menjaringkan gol. Ini dia sangat bahaya. Okey, dan saya rasa dengan kebolehan dia, Dion Coles dan pemain lain, Shihan Azmi perlu mengawasi Nguyen Tien Linh ini. Okey, yang terakhir, pemain ketiga ni saya nak share kepada korang. Nama dia adalah Zhao Hongzong. Dia pemain tengah berpengalaman dalam pasukan Vietnam. Dia suka menjadi middleman yang menghubungkan antara pertahanan dan serangan. Ini sekarang suka tengok dia bermain. Dan dengan pengalaman, saya rasa pengalaman beliau dan kepimpinan dia di atas padang akan menjadi aset penting untuk pasukan Vietnam. So, saya harapkan pemain kita, terutamanya di bahagian tengah, siapa yang akan bermain nanti, akan mengekori rapat Zhao Hongzong atau stopkan Zhao Hongzong untuk memulakan pergerakan di bahagian tengah. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan kepada korang semua apa pandangan saya, apa prediksi saya mengenai perlawanan ini. Okey, kali ini Malaysia akan bermain di Stadium Tian Chung. Ramai pemain kita pun yang telah diberi kerakyatan. Pemain warisan tak dapat diturunkan. Saya rasa pemain warisan ditinggalkan. Pemain lokal yang akan banyak bermain atau pemain naturalisasi. Dan tentu penyokong pasukan tuan rumah juga menanti-nantikan perlawanan ini untuk membalas dendam selepas kekalahan 4-0 di Stadium Bukit Jalil tempoh hari. Dan saya harapkan pasukan Harimau Malaya kita tetap berdisiplin. Okey, walaupun kita nak pergi attack, nak score juga, tapi kita mesti compact as a team di tengah co-instruction daripada coach. Dan saya harapkan jangan bolos untuk perlawanan menentang pasukan Thailand ni. Shihan Azmi, keep your defense very organised. So, dari segi taktikal pun saya tak naklah sentuh apa segala taktikal yang perlu dilakukan. Yang penting kita tak nak dimalukan di Stadium Tian Chung itu nanti. Okay, so good luck guys, good luck Harimau Malaya. Saya percaya anda boleh lakukan dengan terbaik. Perlawanan ini akan menjadi perlawanan yang sengit dan dinanti-nantikan semua peminat bola sepak Malaysia. Okey, kalau kita lihat dari segi persediaan pasukan negara kita, ada beberapa perkara penting yang kita perlu lihat sepanjang persediaan pasukan kita. Okey, apa yang perlu dilihat yang paling utama adalah ketiadaan Arif Aiman selepas kecederaan hamstring yang berpanjangan. Dia belum comeback lagi. So bagi saya, pasukan negara kita perlu mencari pemain yang boleh menggantikan corak permainan Arif Aiman. Okey, itu nombor satu. Dan nombor dua adalah kritikan dan tekanan dari pihak luar selepas kejadian kontroversi 7 pemain. So of course, pasukan kita akan menjadi tumpuan dari segi peminat, dari segi media, semua akan menantikan dan semua mata sedang melihat prestasi pasukan Harimau Malaya untuk perlawanan menentang Vietnam ini. Dan saya rasa yang ketiga adalah skuad manakah yang akan diturunkan? Adakah skuad pemain tempatan ataupun skuad pemain campuran bersama dengan pemain naturalisasi atau pemain-pemain sebelum ini? So, kita tengok macam mana persediaan untuk pasukan negara kita. Okey, sebagai bekas pemain bola sepak kebangsaan yang pernah menyarung jersey kebangsaan, saya tahu perlawanan seperti ini, big match, perlawanan yang sangat istimewa, perlawanan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peminat bola sepak Malaysia, media. So, diorang tunggu je perlawanan seperti ini dan saya jangkakan perlawanan ini akan menjadi perlawanan yang sangat sengit. Untuk semua pemain Harimau Malaya, kita kena disiplin, kena fokus pada game dan kena ikut arahan taktikal daripada ketua jurulatih. So mental kena kuat. Dekat sana pun tekanan tuan rumah, fans pun mesti hebat dekat sana. So keep the momentum, fokus dan kita bergerak sebagai satu pasukan mencapai dan cuba untuk membawa mata. 3 mata sangat penting. Kalau tak boleh buat 3 mata, kita draw pun sudah mencukupi. Okay, good luck Harimau Malaya. All the best. Dan korang rasa agak-agak pasukan Harimau Malaya kita boleh menang ke tidak?
Alright, boleh komen, boleh share pendapat korang sama-sama. So, lepas ni korang nak saya cakap pasal apa lagi, boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Okay, sama ada pasukan Harimau Malaya kita akan menang atau pasukan Vietnam yang akan bangkit. So, kita sama-sama saksikan. Jumpa anda di next video, di next episode dalam Sports Tarik Channel. See you guys next episode.